Dulu masa ustaz belajar dulu pernah ada lemah semangat. Lemah semangat. Sebab belajar ni payah. Saya bukan aliran Arab, sekolah orang putih. Sekolah SF. Pindah dari sekolah Darul Aman pun bukan Arab di Kedah. Masuk sekolah menengah Sultan Sulaiman. Faham lagi? Tidak ada basic. Kalau orang sekolah Arab, dia sanawi, daripada madrasah, senanglah. Tak payah pun ada, mudah dah. Ni dah berti benda daripada kosong. Memanglah payah. Daripada sekolah SF, dah kena ngaji pening kepala. Allah pening kepala. Lama-lama bahasa payahnya. Dengar sekabutnya. Kena tok guru pula sini orang warak. Dia tak banyak. Mulut macam kita popang. Dia baca kitab. Boring yang kira lah. Seorang diri pula tu. Kalau pergi ramai-ramai mengaji, senang. Kita siapa tu orang ramai dah. Jadi kalau kita mengatuk, boleh tak dusuk? Boleh duduk belakang orang. Kita ngatuk, nak tidur. Boleh duduk belakang orang. Kalau lelok tulis tu tidur. Budak-budak gitu kan. Tapi kita ngaji seorang. Kita seorang, tok guru seorang. Dah minta ngaji, minta ngajar. Jumpa tok guru, orang kata baca kitab ni, Jurumiyah. Siapa boleh ngajar? Tak ni, kita pergi jumpa. Tak boleh tak ngajar kitab Jurumiyah? Tu boleh. Tiap asar pukul 5 petang, 2 kali seminggu. Kita pergi ya. Lepas tu orang tanya. Kalau kita sarah baca kitab ni. Kitab tasrih. Ustaz mana dia? Ustaz ni boleh. Dia pula boleh. Lepas Zuhur pukul 2, 3 kali seminggu. Jadi kalau kita tidur nampak. Tu leceh tak boleh tidur. Jadi gitu mata. Ngatuk kena buat tengok juga tak malu ke tok guru? Tok guru salah seorang ni yang betul-betul baca kitab saja. Dia tak ada buang, tak ada cakap. Tok Guru Haji Mazin, Lubuk Pandang. Pondok Lubuk Pandang, Tuan Guru Haji Mazin. Dia baca kitab, dia tak tengok muka kita. Dia ni kalau ngajar di kacing lengang. Pakai serban, ngepiah, tekuk kacing semua. Lengang kacing, di bawah dia, kacing semua. Rumah dia pula panas, tak ada lubang. Atas zinc, atas stick, tutup habis keliling. Jadi kalau kita pergi sapa awak, buka kipas. Sebab suwi kipas tu atas kepala dia. Dia duduk dalam bilik. Isteri dia akan buka. Pukul 9 malam, isteri dia akan buat krek, buka sikit pintu. Kau lari masuk dalam bilik. Maknanya kalau kita pergi tu, pintu tapak, jangan buka. Tanda kita boleh masuk, isteri dia akan buka pintu, krek, buka pintu sikit. Lagi nampak tu buka sikit. Baru kita boleh masuk. Dia pun masuk. Masuk tok guru tak ada lagi. Baik. Apa? Ting buka kipas. Nombor 5. Nombor 5. Kipas ni kipas mesinnya. Nombor 5 kan. Kat gigi dia tu, dia nyandar di tiang tu. Atas kepala dia ada kipas. Jadi kalau kita pergi dia ada dah. Dah buka dah. Takkan buka tak pada tok guru. Panjang lah. Betul tak? Dah buka. Siapa mampu dah buka. Jadi kalau pergi tu tengok tok guru tak ada. Lega. Khatak. Okey dulu. Nombor 1. Dah lah serban cabut bila panas. Sisi lengan tu ni panas. Buka nombor 2 baju ni. Panas. Dah panas dia panas. Dia dah. Orang warak. Orang akhirat. Kita buka nombor 3 pun dia tak tanya. Buka nombor 1 tak tanya. Dah buka. Dia duduk dah buka. Dia duduk gitu. Kita siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ingat muka. Kalau kita tengok doa, kena gambar, ini kena gambar. Boleh tak ada, dah cakap. Baca kitab. Muka berapa? 25. Kat mana? Baris bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Habis, wallahu a'lam. Ambil kitab masuk dalam bilik. Jadi, wah, boring macam-macam. Dia baca sebelum pula. Wa innahu ala zalika. Wa innahu ala zalika. Dan sesungguhnya demikian itu atas demikian itu tadi. Sudah kita dah. Tapi kena lawan. Sebab apa? Tak ada orang. Tak ada orang tau. Kalau kita semua lagi, siang dia seorang. Orang yang ngajar. Jadi pengalaman lah. Kena belajar juga. Cuma kita ni kelebihannya ialah dapat keberkatan untuk guru je. Ilmu tak dapat. Apa? Kita ni jenis daripada Inggeris nak jadi ngaji kitab-kitab Arab ke, tafsir Jamal Syalqawi Tahrir, pening pada. Faham lagi? Dobik memang macam tapi ilmu tak dapat. Masuk telinga kanan, tubik kot telinga kiri. Berkat ngaji je. Mudah-mudahan dapat waktu. Tapi kalau semangat memang lemah. Kenapa? Semuanya macam baru, benda baru berlaku. Kitab tafsir pun bahasa Arab, kitab fiqh bahasa Arab, qawaid bahasa Arab, mustalah hadis bahasa Arab, nahwu memang Arab dah. Kitab sirah pun bahasa Arab. Sirah lagi pening pada. Baca arwah Ustaz Mat Gahir, orang Pulau Rusa. Dia ni duduk Mesir 18 tahun. Cakap Amiyah. Nampak? Bahasa Mesir Ulu. Atas pada kubur Pengaung lagi. Mana lagi? Baca kitab Ramadan Al-Buti, fiqh sirah. Baca Amiyah. Tak baca Tamhaza bikam deh. Atau pening pada aku. Tak ni. Biarlah. Asal ambil berkat dah. Robek dah. Faham lagi? Tak faham dah. Dah tanya budak Mesir lagi 2 orang lagi. Budak balik Mesir. Mari duduk. Dah 3 hari tunggu lagi. Tak faham. Dah kita pergi ngaji surah pasir. Pohon bengong. Tapi biar duduk di depan guru dapat berkat tok guru ngaji. Itu saja. Okey?